orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bashiran wa nadhiran bayna yaday sa'ah ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'da. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam selaku pengerusi pada majlis ini, ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Saban tahun apabila adanya tarikh-tarikh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa Islam, maka menjadi kebiasaan orang Islam, mereka kadangkala berhimpun, kadangkala berceramah, kadangkala mereka berbincang mengingati tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tarikh tersebut. Apa yang penting, sesungguhnya jarak masa di antara kita dan Nabi SAW semakin hari semakin jauh. Kadang-kadang dengan bertambah jauhnya jarak di antara kita dan Nabi SAW mengundang juga beberapa kekeliruan terhadap ajaran yang telah dibawa oleh baginda SAW. Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam Sunan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hakikat ini. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sesungguhnya sesiapa yang hidup selepas daripada aku akan melihat perselisihan yang banyak mengenai agama. Berbagai-bagai pandangan akan dilontarkan mengenai agama. Mungkin juga sebahagian kumpulan menuduh sebahagian kumpulan yang lain salah, dan sebahagian aliran menuduh sebahagian aliran yang lain itu salah. Fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, kamu kena pegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan menimpa ajaran agama, dan akan berlakunya perbezaan yang banyak mengenai tafsiran-tafsiran terhadap agama. Penyelesaiannya ialah balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatubu lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Pada awal kedatangannya ia dituduh sangat pelik.
ia dianggap asing di dalam masyarakat. Kata Nabi, ia juga akan kembali pada akhir zaman dianggap asing, dianggap pelik. Sunnah Nabi akan dianggap pelik. Fatubul lil ghuraba, untunglah orang-orang yang dianggap pelik. Muslimin dan muslimat sekalian, kurnia Allah yang besar kepada orang Islam ialah Al-Quran. Al-Quranul Karim, padanya ada beberapa kelebihan yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan sebelum daripada kita ini banyak kitabnya. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Walaupun ia semua itu merupakan kitab-kitab Allah, walaupun semua itu bersumberkan daripada Allah Jalla wa'ala, tetapi bagi kitab-kitab itu tidak ada satu jaminan, iaitu akan terpelihara keaslian inti kandungannya. Alhamdulillah bagi kitab yang akhir, iaitu Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan pelihara keaslian kandungannya. Kita tahu bahawasanya agama-agama sebelum daripada kita, disebabkan tidak ada jaminan keaslian buku mereka, kitab rujukan mereka, maka berlakulah penyelewengan terhadap sumber rujukan. Bible, Injil, sudah tidak Injil yang asli, ada Bible. Bible maksudnya book, Bible maksudnya buku, dia bukan lagi maksud Injil seperti yang diturunkan. Ada Taurat, Old Testament yang diturunkan, sudah diubah wajahnya. Tetapi Al-Quran dijamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami yang memeliharanya. Apabila kitab-kitab tersebut tidak dijamin keasliannya, agama-agama itu menghadapi ancaman yang paling besar, iaitu ancaman perubahan sumber, yang akhirnya menyebabkan agama itu keseluruhannya diubah. Berlakunya campur tangan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah, supaya mereka membelinya dengan harga yang murah. Diseleweng Taurat, diseleweng Injil. Maka penganut-penganutnya apabila tersasar jalan dan tersesat panduan, mereka tidak ada sumber rujukan untuk memutuskan sama ada ini benar ataupun ini salah. Alhamdulillah bagi Al-Quran, dipelihara keasliannya. Namun walaupun Al-Quran dipelihara keasliannya, ada suatu perkara yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu tidak ada jaminan bahawasanya orang-orang yang menafsirkan Quran akan menafsirkannya dengan cara yang betul. Walaupun mereka tak mampu nak selewengkan inti kandungan, pergilah ke dunia Islam mana Quran itulah. Tetapi semakin lama zaman, macam-macam tafsiran-tafsiran yang pelik mengenai agama muncul. Sebahagian mereka menggunakan juga nas-nas Al-Quran. Sebahagian mereka menggunakan juga hujah-hujah Al-Quran. Sumber kedua Islam ialah sunnah, yang menjadi tajuk perbincangan kita pada malam ini. Sunnah tidak ada jaminan bahawasanya sunnah mesti senantiasa asli. Ada mungkin untuk orang menyelewengkan sunnah, buat hadis palsu, mungkin. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun
ya'tunakum minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum an yudillukum wa yuftinukum. Akan datang pada akhir zaman Dajjal, para pendusta yang akan membawa kepada kamu hadis-hadis yang mana mak bapak kamu tak pernah dengar, mak bapak kamu tak pernah dengar. Jaga-jaga kamu daripada mereka, jangan sampai mereka itu menyesatkan kamu dan memfitnah agama kamu. Tidak ada jaminan. Nabi kata, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir seperti yang disebut oleh Ibnu Salah dalam muqaddimah Ibnu Salah. Sesungguhnya bohong kepada aku tidak sama dengan bohong kepada orang lain. Siapa yang bohong kepada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya dalam api neraka. Menunjukkan akan ada orang yang mereka hadis-hadis palsu dan berbohong di atas nama Nabi SAW. Namun begitu, alhamdulillah, Allah telah melahirkan ulama-ulama hadis yang berperanan, bertanggungjawab, menapis, membela, menyukat hadis-hadis Nabi, dibuang hadis yang palsu, ditimbulkan hadis yang sahih, dihadapi hadis yang tidak benar, dipertahankan hadis yang benar. Sekalipun ramai orang Islam masih lagi mengamalkan hadis-hadis palsu, masih lagi bertebaran hadis palsu, namun ulama-ulama hadis terus mengingatkan mereka. Ada di kalangan kita cuma tak ambil perhatian ataupun tak memberikan tumpuan tentang ilmu hadis.